مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat datang ke forum ilmiah kita pada hari ini. Isu yang bakal kita kupas adalah satu tajuk yang sangat mencabar namun amat penting untuk difahami, iaitu Islam dan keganasan antara mitos dan realiti. Sejak beberapa dekad yang lalu, perkataan Islam seringkali dipasangkan dengan istilah yang negatif seperti pelampau, radikal dan pengganas. Perkara ini bukan sahaja menimbulkan ketakutan kepada masyarakat bukan Islam, malah menyebabkan umat Islam sendiri merasa tertekan dan dipinggirkan. Namun, adakah benar bahawa Islam membenarkan keganasan demi mencapai tujuan agama, atau adakah ini hanyalah hasil salah tafsir, manipulasi dan kepentingan pihak tertentu? Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan barisan-barisan panel yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Panel yang pertama merupakan seorang pakar dalam bidang sejarah dan penganalisis faktor berlakunya sesuatu konflik. Beliau akan menghuraikan latar belakang serta punca berlakunya isu keganasan yang dikaitkan dengan Islam. Manakala ahli panel yang kedua kita pula merupakan seorang tokoh agama yang berpengalaman yang akan membincangkan penyelesaian berdasarkan perspektif Islam yang sebenar. Saya percaya dengan kepakaran yang dimiliki oleh kedua-dua panel, forum ini akan memberikan satu pencerahan yang sangat jelas kepada kita semua. Tanpa melengahkan masa, saya ingin meminta ahli panel pertama untuk memberikan gambaran ringkas tentang definisi keganasan dalam konteks dunia moden dan bagaimana Islam sebenarnya melihat kedudukan nyawa manusia. Dipersilakan panel pertama. Okey, baiklah. Terima kasih saudari pengerusi. Pertama sekali, perlu difahami bahawa Islam berasal daripada akar kata salima yang membawa maksud selamat, sejahtera dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru adalah tidak munasabah untuk mengaitkan agama yang berteraskan kesejahteraan ini dengan perbuatan keganasan atau kerosakan. Dalam ajaran Islam, peperangan bukanlah sesuatu yang digalakkan. Sebaliknya hanya diizinkan dalam keadaan tertentu seperti mempertahankan diri atau menentang kezaliman yang jelas. Malah, Islam sangat menitik beratkan pemeliharaan nyawa sebagai salah satu daripada 5 perkara asas dalam maqasid syariah. Prinsip ini menegaskan bahawa setiap nyawa manusia adalah suci dan wajib dilindungi. Oleh itu, sebarang tindakan yang meragut nyawa tanpa hak bukan sahaja bercanggah dengan nilai kemanusiaan, malah merupakan dosa besar yang amat dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Islam sama sekali tidak mengajar keganasan, sebaliknya menyeru kepada keamanan, keadilan dan kesejahteraan sejagat. Terima kasih panel pertama. Daripada penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa sebenarnya Islam sama sekali tidak menggalakkan keganasan dan jelas sekali nyawa manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Serta peperangan dalam Islam hanya berlaku dalam keadaan tertentu seperti untuk mempertahankan diri. Ini menunjukkan bahawa persepsi yang mengaitkan Islam dengan keganasan adalah satu salah faham yang perlu diperbetulkan. Namun hakikatnya, kita masih melihat ada kumpulan yang mengatasnamakan Islam melakukan serangan berdarah. Jadi ahli panel pertama, bolehkah anda huraikan dengan lebih mendalam apakah faktor sebenar yang mendorong perkara ini berlaku? Terima kasih lagi sekali. Berdasarkan pemerhatian dari sudut sejarah dan sosiologi, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya salah faham antara Islam dan isu keganasan. Antara faktor tersebut ialah yang pertama, kekeliruan dalam memahami nas ataupun teks agama. Contohnya seperti ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis. Sesetengah kumpulan pelampau mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan tanpa memahami konteks sejarah dan sebab turunnya ayat tersebut. Hakikatnya,
kebanyakan ayat peperangan diturunkan dalam keadaan tertentu, iaitu ketika umat Islam dizalimi dan perlu mempertahankan diri. Namun, kumpulan ekstremis ini mentafsirkan ayat tersebut secara literal dan menggunakannya untuk menghalalkan tindakan keganasan mereka. Mereka juga sering mengabaikan prinsip asas agama Islam seperti rahmat, keadilan, keamanan dan toleransi terhadap manusia lain. Sedangkan secara keseluruhannya, ajaran Islam sangat menekankan nilai kasih sayang, perdamaian dan menghormati nyawa manusia. Itu merupakan faktor yang pertama. Faktor yang seterusnya ialah terdapat juga faktor luaran yang menyumbang kepada kemunculan fahaman ekstremis. Antaranya ialah penindasan politik, konflik berpanjangan dan ketidakadilan yang berlaku di beberapa kawasan dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Sebagai contoh, konflik di Palestin serta campur tangan kuasa besar dalam politik sesebuah negara sering menimbulkan rasa marah, kecewa dan putus asa dalam kalangan masyarakat yang terjejas. Apabila keadaan ini berlarutan, tanpa penyelesaian yang adil, segelintir individu terutama golongan muda menjadi mudah terpengaruh dengan propaganda kumpulan radikal yang menjadikan pembelaan atau keadilan melalui cara kekerasan. Walau bagaimanapun, tindakan keganasan tersebut sebenarnya bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Okey. Faktor yang seterusnya ialah krisis identiti dan kekosongan jiwa yang dialami oleh sesetengah individu, terutamanya golongan muda. Ramai daripada mereka yang terlibat dengan kumpulan ekstremis sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Mereka sedang mencari makna hidup, tujuan atau rasa kepunyaan dalam sesuatu kumpulan. Keadaan ini menjadikan mereka sasaran yang mudah kepada propaganda kumpulan radikal ini. Dan melalui penggunaan media sosial, video propaganda dan mesej yang beremosional, kumpulan pelampau ini mampu memanipulasi perasaan individu tersebut dengan janji kononnya menyertai perjuangan mereka akan memberikan kemuliaan, pengampunan dosa ataupun status syahid kepada mereka yang terlibat ini. Hakikatnya konsep tersebut sering disalah tafsir dan digunakan untuk mengaburi pemikiran golongan yang kurang memahami agama secara menyeluruh. Dan faktor yang terakhir, terdapat juga fenomena Islamofobia di beberapa negara turut menjadi faktor yang menyumbang kepada ketegangan ini. Tindakan provokatif seperti menghina simbol agama Islam, membakar Al-Quran ataupun menghasilkan karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW boleh menimbulkan kemarahan dalam kalangan umat Islam. Walaupun majoriti umat Islam memilih untuk bertindak secara aman dan rasional, terdapat segelintir individu yang gagal mengawal emosi lalu bertindak secara melampau. Situasi ini akhirnya akan memberi peluang kepada pihak tertentu untuk terus menggambarkan Islam sebagai agama yang ganas. Sedangkan tindakan tersebut hanyalah perbuatan segelintir individu dan bukannya mewakili ajaran Islam yang sebenar. Jadi kesimpulan daripada saya, isu keganasan yang sering dikaitkan dengan Islam sebenarnya berpunca daripada gabungan pelbagai faktor seperti salah tafsir agama, ketidakadilan politik, krisis identiti individu dan juga provokasi luar. Oleh itu, penyelesaian kepada masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh termasuk pendidikan agama yang betul, dialog antara agama serta usaha mewujudkan keamanan dan keadilan di peringkat global. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas kupasan yang sangat menyeluruh. Berikut merupakan huraian yang sangat mendalam daripada panel pertama kita. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat merumuskan bahawa isu ini bukan berpunca daripada ajaran Islam itu sendiri, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti salah faham terhadap teks agama iaitu nas, tekanan politik dan penindasan global, krisis identiti dalam kalangan individu tertentu, pengaruh media sosial serta provokasi luar. Jadi sekarang kita faham bahawa ia bukanlah masalah agama semata-mata, tetapi gabungan faktor salah faham, politik dan juga emosi. Setelah kita memahami punca-punca berlakunya isu ini, persoalan yang lebih penting ialah bagaimana kita boleh menanganinya secara berkesan. Oleh itu, saya ingin menjemput ahli panel yang kedua untuk mengemukakan cadangan penyelesaian berdasarkan perspektif Islam. Jadi ahli panel kedua, bagaimanakah kita sebagai umat Islam
dan masyarakat umum boleh menyelesaikan masalah ini secara tuntas mengikut perspektif Islam sendiri. Terima kasih saudari pengerusi. Untuk menyelesaikan isu yang kompleks ini, kita memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu. Penyelesaian tidak hanya tertumpu kepada satu aspek sahaja, sebaliknya perlu melibatkan pendidikan, masyarakat, media serta peranan pihak berkuasa. Antara langkah yang boleh kita ambil yang pertama, memperkasakan pendidikan ilmu wahyu yang benar. Langkah paling asas dalam menangani salah faham tentang Islam ialah melalui pendidikan yang betul. Masyarakat perlu didedahkan kepada ajaran Islam yang sebenar melalui sumber yang sahih serta bimbingan guru dan ulama yang bertauliah. Pendidikan agama tidak seharusnya hanya menekankan hafalan semata-mata, tetapi perlu membantu pelajar memahami konteks, hikmah dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Konsep wasatiyah ataupun kesederhanaan perlu diterapkan sejak di bangku sekolah agar generasi muda membesar dengan pemikiran yang seimbang dan tidak cenderung kepada fahaman ekstrim. Selain itu, masyarakat perlu memahami bahawa Islam membawa prinsip rahmatan lil alamin, iaitu rahmat dan kebaikan untuk seluruh manusia tanpa mengira agama, bangsa ataupun latar belakang. Apabila nilai ini difahami dengan jelas, tanggapan bahawa Islam menggalakkan keganasan dapat diperbetulkan. Langkah yang kedua yang kita dapat lakukan iaitu reformasi media sosial dan naratif. Dalam era digital masa kini, media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Malangnya, kumpulan ekstremis sering menggunakan platform ini untuk menyebarkan propaganda, memanipulasikan emosi dan merekrut pengikut baru. Oleh itu, umat Islam yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi maklumat, komunikasi dan media perlu memanfaatkan ruang ini secara positif. Kandungan yang memperlihatkan keindahan akhlak Islam, nilai kemanusiaan serta kisah kejayaan masyarakat Islam perlu diketengahkan dengan lebih meluas. Dengan cara ini, media sosial boleh menjadi medium untuk menyebarkan mesej keamanan, toleransi dan keharmonian. Jika pihak ekstremis menggunakan media untuk menyemai kebencian, maka masyarakat yang cintakan keamanan perlu menggunakan media untuk menyemai perfahaman dan perdamaian. Langkah yang ketiga yang kita boleh ambil iaitu dialog antara peradaban ataupun dalam bahasa Arab kita panggil hiwar. Selain itu, dialog antara agama dan peradaban juga sangat penting dalam mengurangkan salah faham. Banyak konflik sebenarnya berpunca daripada stereotip dan kurangnya interaksi antara masyarakat yang berbeza latar belakang. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati, masyarakat dapat memahami nilai serta kepercayaan masing-masing dengan lebih baik. Aktiviti seperti forum antara agama, program kemasyarakatan pelbagai kaum serta hari terbuka di rumah ibadat boleh menjadi platform untuk membina hubungan yang lebih erat. Apabila masyarakat yang saling mengenali dan berinteraksi secara positif, tembok prasangka dan syak prasangka dapat dikurangkan sekaligus membantu membina suasana masyarakat yang lebih harmoni. Langkah keempat yang kita boleh lakukan iaitu tindakan tegas pemerintah dan ulama. Peranan pihak berkuasa dan institusi keagamaan juga amat penting dalam menangani fahaman ekstremis. Pemerintah perlu memastikan undang-undang yang tegas dilaksanakan bagi membendung penyebaran ideologi radikal yang boleh mengancam keselamatan masyarakat. Pada masa yang sama, pihak berkuasa agama perlu memantau ajaran yang menyimpang serta memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat. Ulama dan cendekiawan Islam pula perlu tampil secara aktif untuk memberikan pencerahan serta menegaskan bahawa keganasan tidak pernah menjadi ajaran Islam. Apabila suara ulama yang sederhana dan berwibawa lebih menonjol dalam masyarakat, ia dapat membantu menangkis propaganda kumpulan ekstremis yang cuba menyalahgunakan agama untuk kepentingan mereka. Langkah yang terakhir kita boleh lakukan iaitu pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi dan sosial yang seimbang memainkan peranan penting dalam mencegah penyebaran ekstremis. Ketidakstabilan mencegah penyebaran ekstremis ini seperti ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan serta peluang pekerjaan yang terhad boleh menyebabkan sebahagian masyarakat merasa terpinggir dan tidak mempunyai harapan terhadap masa hadapan. Keadaan ini menjadikan mereka lebih mudah dipengaruhi oleh ideologi radikal yang menawarkan janji perubahan atau pembelaan. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan peluang pendidikan, pekerjaan dan pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai kehidupan yang stabil, peluang masa depan yang cerah dan rasa dihargai dalam masyarakat, mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan ideologi ekstremis yang mengeksploitasi kelemahan sosial tersebut. Kesimpulannya,
Penyelesaian terhadap isu keganasan yang sering dikaitkan dengan memerlukan kerjasama semua pihak termasuk institusi pendidikan, masyarakat, media, ulama dan pemerintah. Dengan pendekatan yang seimbang dan berterusan ini, kita dapat memperbetulkan salah faham terhadap Islam serta memupuk masyarakat yang lebih aman, harmoni dan saling menghormati. Terima kasih atas cadangan yang sangat bernas dan praktikal yang diberikan oleh panel kedua. Apa yang menarik daripada perkongsian tersebut ialah, yang pertama, beliau menekankan bahawa penekanan terhadap pendidikan agama yang sahih, kepentingan media sebagai alat penyebaran kebaikan, peranan dialog antara agama dalam mengurangkan salah faham, tanggungjawab pemerintah dan juga ulama dalam membendung ekstremisme dan kepentingan kestabilan ekonomi dan juga sosial. Kesemua ini sebenarnya menunjukkan bahawa penyelesaian isu ini memerlukan pendekatan yang holistik iaitu menyeluruh dan melibatkan pelbagai pihak. Alhamdulillah, satu perbincangan yang sangat padat dan bermakna. Sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin meminta setiap panel memberikan kata-kata akhir terlebih dahulu. Kita mulakan dengan panel yang pertama. Pesanan saya kepada kita semua, janganlah kita memandang rendah terhadap kepentingan ilmu sejarah. Sejarah bukan sekadar kisah masa lampau, tetapi sejarah merupakan cermin yang membantu kita untuk memahami hakikat sesuatu perkara. Apabila kita meneliti sejarah perkembangan Islam dengan jujur dan terbuka, kita akan mendapati bahawa Islam sebenarnya berkembang melalui akhlak yang mulia, keadilan dalam pemerintahan serta hubungan yang harmoni dengan masyarakat sekeliling. Ramai masyarakat pada zaman dahulu tertarik kepada Islam bukan kerana paksaan atau kekerasan, tetapi kerana keindahan akhlak umat Islam yang mencerminkan nilai kasih sayang, kejujuran dan keadilan. Oleh itu, memahami sejarah dengan mendalam dapat membantu kita menolak tanggapan bahawa Islam tersebar melalui keganasan. Sebaliknya, sejarah membuktikan bahawa kekuatan sebenar Islam terletak pada akhlak dan nilai kemanusiaannya. Baiklah, terima kasih panel pertama. Sekarang kita akan dengar kata-kata akhir daripada panel yang kedua pula. Sebagai umat Islam, kita juga perlu sedar bahawa setiap daripada kita sebenarnya memainkan peranan penting dalam mencerminkan imej Islam kepada masyarakat. Maka, jadilah seorang Muslim yang menjadi cermin kepada keindahan ajaran Islam melalui tingkah laku, percakapan dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Islam mengajar kita untuk bersikap adil, menghormati perbezaan serta menyebarkan keamanan dalam masyarakat. Keganasan bukan sahaja bertentangan dengan nilai kemanusiaan, malah ia juga menjadi musuh kepada semua agama di dunia. Oleh itu, kita perlu bersama-sama menolak sebarang bentuk ekstremis dan kezaliman. Pada masa yang sama, kita harus menunjukkan bahawa Islam sebenarnya membawa mesej keamanan, keadilan dan rahmat kepada seluruh umat manusia. Dengan cara itu, Islam dapat difahami secara agama yang menjadi penawar kepada pelbagai bentuk konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat. Baiklah, sebagai rumusan keseluruhan, jelas bahawa sebenarnya Islam dan keganasan adalah dua perkara yang sangat bertentangan. Islam ialah agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, iaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita semua untuk membetulkan salah faham terhadap Islam, menyebarkan nilai-nilai keamanan dan juga kasih sayang, mengamalkan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan. Jadi tugas kita sebagai generasi ataupun lapisan yang baru masa kini adalah untuk membetulkan mitos ini dengan menunjukkan bahawa realiti Islam yang sebenar melalui ilmu, amal dan akhlak yang mulia. Akhir kata, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada para panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat serta kepada semua hadirin yang mengikuti forum ini dengan penuh perhatian.
Semoga segala ilmu yang diperoleh menjadi panduan dalam kehidupan kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.